kecil, terdapat seorang anak muda yang memperolehi keputusan cemerlang, lalu ditawarkan untuk melanjutkan pengajian di peringkat tinggi. Pada mulanya, kejayaan tersebut amat memberi makna kepada keluarganya yang beranggapan akan mengubah nasib keluarga. Namun, terjadi satu peristiwa yang mengubah segala-galanya. Melafaz Bismillah, lambang tersurat. Indah bersinar mahkota diraja. Assalamualaikum, salam diangkat. Sebagai tanda, dekon bermula. Berdiri melafaz kalimah suci. Assalamualaikum, madah bersulam. Mahkota ilmu, gugurnya budi. Khazanah alam, runtuh tenggelam. Dengan itu, terimalah persembahan dekon dari kumpulan 6 yang mengangkat sajak karya Muhammad Haji Saleh. Terimalah. Babak 1. Di sebuah kampung kecil terdapat sebuah keluarga yang serba kekurangan dan ditakdirkan anaknya menjadi pengubah nasib keluarga dengan memperolehi keputusan yang cemerlang dan ditawarkan melanjutkan pelajaran. Adam mendapat satu email mengesahkan bahawa dia ditawarkan melanjutkan pelajaran di peringkat universiti. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Adam menamatkan pengajiannya selepas berhempas pulas menimba ilmu. Akhirnya, saat yang kutunggu-tunggu, berjaya juga aku. Dengan sebelum ijazah dan ilmu yang mahal ini, aku dapat mengubah dunia. Apa ni? Dengan seorang siswa asal dari pinggir remaja ini, aku bisa melihat hari-hari mahasiswa, hari-hari sedih dan diam, hari girang dan payah. Nak bergambar lah. Semasa Adam tengah merayakan kegembiraan, telefon Adam bergetar berbunyi. Ish, siapalah kan rebutan ni? Hello? Hello, Assalamualaikum Adam. Mak ni. Oh, Mak. Ada apa, Mak? Ni Iman nak ucap tanya dekat kamu Adam. Berjaya juga kamu akhirnya kan? Ni Iman nak tanya ni. Kamu bila nak balik? Mak minta maaf tau. Mak tak sempat datang hari kamu bahagia Adam. Tunggulah nanti, Mak. Ada di sini. Lepas habis belajar, ada nak sambung cari kerja untuk tabung family kita. Baiklah, kalau macam tu kata kamu, ingat tau, Mak dengan adik sentiasa tunggu kepulangan kamu Adam. Okey, Mak. Dah lah tu. Ada urusan lain. Nanti ada muka. Okey, Mak? Okey, jaga diri tau Adam. Okey, bye, Mak. Bye. Masya-Allah. Baru je nak buat. Buat trend sekarang. Selepas meletakkan telefon bimbitnya, Adam disambut oleh seorang lelaki yang merupakan pekerja dari sebuah syarikat terkenal. Awak Adam ke? Ya, saya Adam. Sebenarnya saya dah ajar. Saya telah diarahkan oleh syarikat saya untuk dia tawar kerja ini kepada awak. Ish, buat kerja dia kan nak bagi bukit bunga. Tawaran apa tu? Ini adalah fail. Dalamnya ada perincian kerja dan gaji yang kami tawarkan lah. Kalau awak betul-betul berminat, awak boleh je hubungi dekat nombor yang tertera. Okey. Terima kasih. Buat lagi lah. Babak 2. Di sebuah kampung kecil berhantaran pantai, tinggal seorang wanita tua yang menghabiskan sisa hidupnya dengan mengait benang.
Setiap helaian benang yang dikaitkan menyimpan kenangan terhadap anaknya Adam yang semakin jauh di bawah arus kehidupan bandar. Sajak pengait tua dengan benang putih dikaitkan masa sudahnya, dan dengan benang hitam dia mengikat ranting bunga dan gelombang bunga mimpinya. Anak yang jauh, sepi, rindu malam hari. Kau masih menarik lagi? Yelah nak, aku ni nak siapkan baju untuk anak aku si Adam tu. Adam bila dia nak balik? Aku pun tak pasti. Tapi Kai katanya dalam masa terdekat. Kau jangan taruh harapan sangat mak. Orang baru kita bandar ke mana dah nak tengok kita. Apa kau ni cakap macam tu dekat anak aku? Aku kenal lah dia. Dia takkan lupa kan asal-usul dia. Aku tak nak tengok kau kecewa mak. Aku sayang kau mak. Tekan Besti. Nak, aku pun jadi dia kan anak aku. Aku tetap tunggu dia. Tak payahlah kau tak ada susah hati sangat ni. Aku ada buat sekodok ni. Jom kita makan. Buatkan boleh. Kau ada bukan kadu lah. Betul lah. Awak kena pergi. Air dah sikit. Kau Kau pasal sangat sangat. lah. Yalah, nak makan kau dah buat kat aku kan? So, aku lagi. Babak 3. Sewaktu Adam berehat dalam bilik, fikirannya terlintas terhadap fail yang diberi oleh lelaki tadi suatu hari graduasinya, dan Adam membuka fail tersebut. Adam tergamam apabila melihat gaji yang ditawarkan oleh pihak syarikat perhutanan itu. Lalu Adam mengambil keputusan menelefon syarikat tersebut. Hello? Hello, betul ke ni syarikat perhutanan Mega Holding? Betul tuan. Tuan berminat ke dengan tawaran yang saya bagi semalam tu? Oh, saya berminat. Tapi saya kuatir sikit dengan gajinya. Betul ke sebesar tu? Aku scammer kon. Oh. Taklah tuan, takkanlah jangan scam tuan pula. Tak apa tuan, kalau tuan kuatir, kan boleh datang ke pejabat kami untuk kita bincang dengan lebih lanjut dan secara bersemuka lah. Okeylah, saya gerak sekarang. Datuk. Keesokan harinya, Adam tiba di pejabat dengan pakaian yang kemas dan membawa fail yang diberi oleh lelaki semasa hari graduasinya. Adam mengetuk pintu dan disapa oleh pengurus syarikat Mega Holding. Siapa tu? Masuklah. Oh, Mak Adam. Masuk. Duduk dulu. Okey, terima kasih puan. Puan, sebenarnya saya berminat dengan tawaran yang ditawarkan oleh syarikat puan. Oh, baguslah kalau macam tu. Biasanya anak muda zaman sekarang, kalau dah habis belajar, terus nak rehat. Tapi kamu ni lain. Terus nak cari kerja. Bagus. Bukan macam tu puan. Saya berasal dari keluarga susah. Saya harus mencari kerja untuk menanggung family saya ke ujung sana. Okey, kalau macam tu, saya ada satu kebajikan untuk awak selesaikan. Kesan apa tu? Okey, macam ni, kita ada satu projek besar. Oh. Ini pun besar tau. Mencecah jutaan ringgit. Tapi, jaraknya jauh lah daripada syarikat kita. Kamu okey ke kalau jauh daripada syarikat kita? Saya okey je puan. Tapi sebelum tu boleh saya tahu lokasinya kat mana? Okey, lokasinya dekat sini, dekat Kampung Jati. Tapi, kamu perlu dapatkan penduduk kampung tu dulu. Kampung Jati? Ya. Ni kampung saya lah puan. Pasal persetujuan tu puan jangan risau. Penduduk kampung mana faham erti pembangunan seperti ini. Mereka ketinggalan zaman. Okey, kalau macam tu, baguslah. Saya harap kamu nak dapat terbaik dan dapatlah projek ini. Besar kali ini ya. Okey puan, saya akan buat sedaya upaya saya. Okey, terima kasih puan. Ini kena beritahu mak ni. Selepas perbualan projek jutaan ringgit antara Adam dan Madam Suzy, Adam membuat panggilan telefon kepada ibunya untuk memberitahu kepulangannya ke kampung, namun tidak memberitahu tujuan sebenar dia pulang. Hello, mak. Siapa ni? Adam lah mak, kakak dah lupa. Ada, anak mak. Kenapa tu? Mak, Adam ada berita gembira nak bagi tahu mak. Betul ke? Berita apa tu Adam? Adam nak balik hujung minggu ni. Betul ke? Betul. Kalau macam tu, mak tunggu Adam dan mak akan masak semua dalam kegemaran Adam. Okey mak, jangan lupa ayam masak lemak tau. Semestinya mak takkan lupa lah. Okey, bye mak. Tapi kita
Babak 4. Adam bersama Madam Suzy dan pembantunya Alex tiba di lokasi hutan yang ingin dihancurkan untuk pembangunan yang telah dirancang oleh mereka. Madam, Alex, inilah hutan yang nak digonjolkan tu. Hancurkan kawasan dia. Ni mau tak mau mereka secara ribu ni kos nak bersih lagi, nak bagi pampasan lagi, kan Madam kan? Tak apa, bagi banyak keluar, lagi banyak untungnya. Dah tak payah fikir dah. Awak ada, bagi kenyamanan dan yang dapat betul kena tunjuk kami tu dulu. Perkara tu kecil je Madam. Adam dah settle ke semuanya. Kau jangan pandang remeh dah. Ni projek besar. Risiko juga besar nanti kau kena hadap. Diamlah kau. Kau mana tahu ni projek-projek besar macam ni. Aku dapat lulusan Universiti Drama. Seperti yang kita tahu, UPC. Sudah. Jangan bertekak dekat sini dah. Kita lapar ni, kita bawa kau ke kedai makan. Bolehlah kita try rasa yang beda ke sana. Naik tahu. Naik Ferrari saya. Bagi tahu, jalan ni memang boleh kok sikit. Kenapa dia banyak? Tengoknya je. Belum lagi masa. Jalan lagi. Macam ni. Jalan tahu. Lagi. Adam, Madam Suzy dan Alex tiba di sebuah kedai makan yang berdekatan dengan rumahnya. Bukan macam tu puan. Saya hidup sebatang kara. Saya tak ada siapa-siapa lagi. Kampung saya kat hujung tu dah lama dijual. Dah makan-makan. Sedap kan tu kodok ni tadi? Sejuk. Sejuknya. Didenari oleh pihak adik Adam. Lalu, dia memberitahu hal tersebut kepada Mak Limah. Mak, ya kenapa kamu ni? Mana tahu tak, tadi adik nampak siapa ramai ni? Adik nampak Abang Adam di kawasan mana? Berada serupa mungkin. Takkanlah Abang Adam balik sini. Dia baru saja mak tadi nak balik hujung minggu. Betul mak, adik nampak Adam dengan rakannya. Dia berbincang nak hapus hutan di hujung kampung tu. Hutan dekat hujung tu? Ya. Yang hutan simpanan ayah kau. Takkanlah Adam nak khianat kita, dek. Tak logiklah mak tak rasa macam tu. Adalah kita balik-balik. Kerja-kerja pembersihan mula dijalankan menggunakan jentera dan penipuan Adam mula terbongkar. Janji Adam kepada Madam Suzy hanyalah penutup tujuan asal projek tersebut dijalankan. Babak 5. Mak Limah membuat panggilan telefon kepada Madam Suzy bertujuan untuk mengetahui mengapa hutang kepunyaannya ditolak tanpa pengetahuan tuan-tuan. Hello, Assalamualaikum. Boleh sambungkan makcik dengan Madam Suzy? Saya, ada apa ya? Ni, makcik nak tanya ni. Kenapa pihak puan tolak tanah makcik ni? Bukankah pekerja saya dah bagi maklumat tentang hal ni dan tentang hal ni? Maklumat apa puan? Makcik tak dapat apa pun maklumat. Tahu-tahu tu, dia tolak tu dah start dah kerja dia. Saya dah hantar wakil daripada pekerja saya untuk beritahu maklumat berkaitan dengan hal ni. Adam nama pekerja saya tu. Dialah yang mengadakan hal ni. Siapa? Adam? Adam tu anak saya lah puan. Takkan ada nak khianat saya? Konflik besar-besaran berlaku antara Adam dan Madam Suzy apabila penipuan Adam telah terbongkar dan Adam telah menghancurkan unit syarikat. Setelah tindakan Adam melanggar peraturan kerja, Adam serta-merta dibuang dari syarikat. Projek pembangunan terbengkalai dan tidak diteruskan lagi. Adam mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halaman. Setibanya di kampung, Adam berhenti sejenak untuk melihat hutan yang telah dihancurkan oleh tangannya sendiri sebelum meneruskan perjalanan pulang ke rumahnya. Misalnya dengan perbuatan yang aku buat, kalau bukan macam ni, pasti hutan ni tak jadi macam ni kan? Sejak hari terakhir sebuah maut tiba di sunyi kekasih dengan jari-jari yang menyerapang angkasa dan
Adam tiba di rumahnya dengan rasa bersalah, malu dan menyesal dengan perbuatannya. Tetapi kepulangan Adam tetap disambut hangat oleh Mak Limah dan Pia. Assalamualaikum. Mak, adik. Sampai akhirnya kan. Mak, Adam minta maaf. Adam terpaksa begitu, Mak. Alah, tak payah sedih. Nasi mana jadi hukum. Mak ni sabar nak hukum kamu Adam. Tak apalah, carilah tanah lain. Adam menangis teresak-esak, lalu Mak Limah mengusap kepala Adam dan membawanya ke dapur untuk menikmati makanan. Ish, tak apalah Adam. Semua benda dah jadi Adam. Dah sekarang ni kita buka pintu. Kita makan tak tak? Mana masak banyak. Penat tak? Selang beberapa hari, mereka bertiga mula menjalankan aktiviti menanam pokok semula dan hidup Adam kembali bersinar setelah lama pudar akibat mengejar kekayaan yang tiada habisnya. Cuma kita tanam balik, tapi jual balik tau. Bagi aku, tanam dia lemak. Ha. Bagi kepas lagi Adam. Tanam ni, dah punya cakap orang tua ni. Aku korek lah. Semua cerita anak yang bijak, harapan bunda mengejar nama megah di dada. Sanggup menafikan ibunda tercinta. Setinggi mana ijazah digenggam, janganlah jiwa dan pusaka di domba surau kerana maruah tenggelam. Kepulangan anak disambut mesra, ibu mengaku segala dosa dan diganti di tanam semula. Kembali bersinar